Okey geng, ada masalah ni. Ni tak tahu apa bateri kot. Okey, kita on. Okey. On, try start. Gear okey. Tak tahu apa hal buat ni. Tadi pergi isi minyak jap, tak boleh start pula. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tolonglah boleh start. Tolonglah boleh start. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehlah kau, bolehlah kau. Alhamdulillah boleh. Alhamdulillah. Okey, dah boleh ride. Ciao, peace. Okey, assalamualaikum geng. Selamat kembali ke siri Ketagi Ride. Okey, alhamdulillah motor boleh start. Jadi ceritanya malam semalam aku baru balik daripada Terengganu pukul 8 sampai di rumah lah. Lepas tu hari ni ada ride. Jadi balik rumah semalam aku terus lah ambil motor pergi isi minyak, siap-siap semua dulu kan. Balik isi minyak sekali tak boleh start dah. Ada dekat 10 kali aku try start tak boleh. Lepas tu tiba-tiba boleh. Jadi aku balik rumah lah. Jadi aku suspect motor aku ni lama tak jalan. Aku dalam seminggu lebih kot tak jalan. Jadi aku rasa bateri dia ada low sikit lah. Mungkin pasal Cigi ni kan, dia ada kamera walaupun tak jalan. Dashcam dia jalan. Kalau ada motor gegar ke apa, aku tak tahulah apa yang membuatkannya dia sedut bateri tu. Jadi alhamdulillah semalam aku dah pusing-pusing lah. Dekat setengah jam aku try pusing, try charge ke bateri. Hari ni alhamdulillah pagi tadi berjaya. Aku redor je. Tapi hari ni kita ada ride naik ke utara. Jadi sepatutnya kita RB jam 7 pagi di Sungai Buloh. Tapi memandangkan motor aku ada problem, aku tak nak menyusahkan orang. Jadi aku decide untuk pagi ni aku cakap kat diorang boleh jalan dulu, nanti aku kejar kemudian. Sebab aku nak pergi tukar bateri baru terus lah. Aku risau babe, nanti susah ke orang. Dan lagi satu, kita mungkin pergi tempat-tempat yang tak banyak kedai motor besar ni kan. Motor kapcai tu mana-mana pun ada kan, mana-mana pekan pun ada. Tapi untuk big bike ni bateri dia mungkin lain ke apa ke kan. Dan kita pun ada lalu jalan-jalan remote juga, jalan-jalan terpencil nanti kat utara nanti. Jadi aku cakap diorang jalan dululah, nanti aku akan kejar pelan-pelan lah. Jadi diorang dah jalan lah. Dengarnya tadi diorang dah breakfast, tengah breakfast di Arena Rawang. Jadi sekarang aku nak pergi ke kedai motor untuk tukar bateri motor lah. Jadi itu sajalah, nanti aku update. Kita jumpa di kedai motor nanti. Ciao. Okey, kita dah sampai dah kedai motor kita kat Kajang ni. Aku dah call lah, dia kata ada. Bos, tadi saya call tanya itu bateri. Mau tukar bateri. Lepas tu pump 2 tayar. Lepas tu ini ni ada skru patah tau. Di sini lock patah. Boleh ganti itu skru lah. Skru saja patah. Jadi kita tunggu sini kejap lah. Settlekan motor jap. Aku rasa bateri tu dah lama tak jalan. Ni start okey, tapi aku risau lah. Kita tukar je lah. Okay, tunggu dia orang settlekan motor aku. Kita rehat sini kejap. Nanti sambung. Bersama sahabat, bersama Ketagi Ride. Okey geng, motor dah siap. Okey, volt dah tinggi 14.2.
Kalau tidak 11.712 je. Alhamdulillah settle. Berjaya sampai di kedai untuk tukar bateri. 240. Rabak. Jadi sekarang kita nak naik ke utara. Kita try kerja dia orang, okay? Okay, let's go. Jom. Okay, jom kita. Okay, jadi sekarang ni aku nak pergi ke Rawang. Arena Rawang sejam 7 minit lagi. 58 kilo. Aku rasa diorang dah gerak lah kot. Jadi aku nak beli air semua di Petronas tu nanti lah, di Arena Rawang. Ok kan, jadi hari ni punya ride ialah ride ROM, iaitu Ride One Malaya. Yang dulu aku pernah buat tu. Aku dah join 2 kali ke 3 kali. 2 kali kot. Okay, kita pusing semenanjung Malaysia, okay? Tapi bukan sekaligus lah, kita berperingkat lah. Jadi ini ride aku ROM yang ketiga, yang Abang Hemi buat. Aku dah lama dah, tahun lepas kot last. Untuk ROM yang kedua tu aku pergi. Ini adalah ROM yang nombor 3. Ok, jadi ini adalah ROM yang nombor 3 aku join. Total semua kalau ikut termasuk yang kali ni punya ada 4 lah. Jadi ramai Abang Amy semua. Dia dah kali keempat lah. Aku yang first tu aku tak join. Aku join second dengan third. Jadi ride ni ialah ride untuk kita pusing satu Melaya melalui pesisiran pantai. Jadi aku hampir selesai. Maknanya ini adalah ride ROM yang terakhir untuk kita completekan. Maknanya selepas selesainya ride ni, maknanya settle lah kita punya ride ronde pesisir pantai semenanjung Malaysia. Okay, ride ni Abang Amy yang buat. Aku join je. Ui, jam pula. Jadi ride kali ni memang tak ramai pun. Hanya 8 orang je. Last kali kita buat 6 orang je. Jadi ada yang tak dapat join, diganti dengan orang lain. Cuma aku rasa yang maintain stay untuk complete ride ni ada 4 orang lah, termasuk aku. Aku, Abang Hemi, Abang Yon, Abang Tarins. Itu. Yang tu kiranya 4 orang tu kalau settle ride ROM kali ni, ROM keempat ni maknanya selesai. Semua complete. Jadi aku excited untuk ride kita kali ni, untuk completekan pusing semenanjung Malaysia kita. Alah, TPMS aku bunyi lah. Dia pump tayar depan aku terlebih sikit ni. So maknanya dalam ride hari ni kita ada 8 lah. 8 rider total semuanya. Jadi kalau korang belum tengok lagi video ROM yang sebelum-sebelum ni, korang boleh search dia dekat channel aku, ROM Ride One Malaya. Dia ada 2. Okay, aku rasa utara dengan selatan. Jadi walaupun aku miss satu yang first tu, diorang pergi pantai timur. Tapi masa Ketagi Ride buat jelajah Kelantan tu, kita dah round dah pesisir pantai tu sampai ke Kota Baru semua tu. Jadi maknanya aku dah cover lah untuk pusing belah Kota Baru, Terengganu, ada jelajah Terengganu, dan Kota Baru, jelajah Kelantan. Jadi belah pantai timur semua aku dah cover. Aku dah ganti lah jalan route yang aku tak dapat join yang first tu. Jadi aku punya route tu, kalau ikutkan apa yang aku tak lalu lagi, sangat sikit lah. Hanya antara Gerik ke Jeli. Yang lain tu belum buat Gerik sampai Kota Baru. Tapi kali ni aku ikutlah diorang habiskan sampai Kota Baru tu. Biar kita habis sama-sama kan. Jadi kita akan habis serentak lah kali ni. Tapi geng, kali ni dia lain sikit feel dia. Satu sebab ride ni aku follow orang. Dah lama aku tak follow ride orang tu. Semuanya ride yang aku buat sendiri, ride KR. Jadi ROM yang last tu, nombor 2, nombor 3 tu tahun lepas. Jadi dah setahun lebih aku tak join ride orang. Jadi hari ni aku bebas. Dan keduanya, disebabkan motor aku problem tadi, dapatlah rasa ala-ala ride solo. Kita nak kejar diorang ni, aku solo je lah sampai jumpa diorang. Tak tahulah di mana jumpa nanti. Kita pelan-pelan kayu je naik ke atas, okay? Jadi diorang akan ke arah Kuala Kangsar dulu rasanya.
Tak tahulah dia orang tunggu aku ke dia orang breakfast lama sikit pelan-pelan ke apa, tak tahu lah. Pasal dia orang lah tadi di Rawang. Aku pun memang nak beli barang sikit di Rawang. So itulah dia. Inilah dia ride ke Tagih Ride. Ride Wang Malaya kita. Yang terakhir kita bakal habiskan, insya-Allah, pusing seluruh pesisir pantai Malaysia. Jadi jom kita mulakan ride kita ke Tagih Ride. Ride Wang Malaya yang terakhir. Let's go. Jumpa kat Rawang. Peace. Okay, map suruh lalu Sukeh pula. Highway Sukeh. Jadi first time ni aku tunjuk video dalam channel YouTube aku. Kita lalu Sukeh. Jadi aku nak bagi tahu kepada penonton-penonton semua, korang semua, kalau nak tengok view KL highway, ada dua jalan yang best. Satu SPE, satu Sukeh ni. Yang ni first time aku dapat tunjuk. Jadi kalau korang daripada arah selatan, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, nak pergi ke arah Pantai Timur, nak pergi ke arah Bentong semua tu, ada satu jalan highway ni shortcut. Bukanlah shortcut, dia long cut tapi tak jam lah, tak susah. Boleh nampak view KL. Ni dia view KL. Siang cantik, malam pun cantik. Cantik babe. Jadi daripada kita nak menghadap jalan jam, traffic light, jadi kita boleh ikut jalan highway ni. Boleh masuk Sukeh, akan tembus ke Karak nanti, ke Gombak. Okay, cantik, memang cantik view dia. Okay, kita dah nak sampai dah Arena Rawang. Jadi aku nampak tadi diorang ada mesej tadi. Aku tak tahu diorang baru gerak ke apa. Jadi kita check lah. Aku pun memang nak kena berhenti beli air. Haus lah, panas. Tu nak top up minyak ke? Nak top up ke tak nak? Top up ke tak nak? Top up boleh shoot. Okay, kita top up sekali lah minyak. Boleh laju sikit kerja diorang. Singgah Petronas je lah. Arena ni kita lalu je. Mana tu diorang ada lagi? Diorang breakfast sini. Jadi kita tengok ada motor diorang ke tak ada. Mana pakai motor dia? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ni tak ada. Ada lain ke? Oh, kat sana ada. Pakai motor. Diorang ada ke tak ada? Kita tengok. Rasa diorang dah gerak kot. Ni tak ada. Ni pun tak ada. Okey, diorang sudah jalan. Jadi kita isi minyak. Lepas tu kita beli air. Oh, sudah panas bit. Okey. Jangan sambung. Aku beli air, isi minyak. Okey geng, kita dah settle dah. Pergi toilet, isi minyak, beli air. Lepas tu aku dah baca mesej tadi. Diorang pun macam ada kejadian. Apa signal patah, apa benda tah. Jadi dia orang send location dekat RTC. RTC mana? Gopeng Gopeng kot. RTC tu lah. Tapi location dah dapat. Oh, sejam 40 minit juga ni. Dia orang dah ke depan. Jadi kita try lah. Pergi ke sana dulu. Tengok macam mana. Kalau diorang dah settle, kita kejar lagi. Hari ni aku di belakang ni solo, bebas untuk berhenti di mana-mana. Jadi kita singgah je RTC tu nanti, okay? Kita try kejar. Sambil tu kita layan sorang-sorang yang jarang-jarang berlaku. Kita ambil peluang lah. Lalu aku host ride. Kali ni aku solo je. Kita layan sorang-sorang atas highway. Jarang-jarang berlaku ni. Kita enjoy. Belum apa-apa dah 1.3. Jadi kalau ikut jarak dia, kita lagi 146 km. Sejam setengah lagi baru sampai RTC. Jadi kita jalan.
Kalau masa diorang depan aku sejam setengah, lebih kurang lah aku pergi ke kedai motor repair. Lebih kurang tu lah. Aku rasa diorang 8.30 diorang gerak kot. 8.30. Sekarang pukul 11 suku. Jadi tak ada apa dah. Kita straight je highway sampai RTC. Nak rakam video motor kawan-kawan pun kawan-kawan tak ada. Kita solo je. Jadi kita jalan. Jumpa nanti kat depan. Ciao. Okay geng, aku di Arena Tapah ni. Tadi berhenti kejap call diorang. Tanya diorang kat mana. Rupanya diorang dah jalan dah daripada RTC. Diorang dekat Menora lah, terowong Menora. Jadi kita sambung lah kita punya jalan. Masih mengejar, masih solo lagi. Jadi jom kita sambung. Let's go, let's go, let's go. Nampak tadi dekat grup WhatsApp diorang tengah makan lagi. Diorang dah 2 kali makan tu. Breakfast. Tadi dekat RTC nampak makan lagi. Tak tahu lunch ke apa ke entah. Dahsyat. Hari jom lah kita sambung lagi. Solo ride babe. First time. Kalau ikut untuk sejarah dalam video aku, ini first time paling jauh aku solo ride. Mungkin nanti kita jumpa di Gerik ke, Kuala Kangsar ke, Lenggong ke, aku pun tak tahu. Kita jalan je. Tapi memang paling jauh ni. Alhamdulillah, jalan clear. Ni sambung. Kita dah sampai simpang Kuala Kangsar lah. Tapi masih gagal untuk mengejar. Apa pelan-pelan kayu. Jadi sekarang kita exit Kuala Kangsar ni. Lepas tu kita naik ke Lenggong. Pasal kita akan lalu Lenggong, kemudiannya ke Gerik kan. Jadi kita ikut jalan lama lah. Highway dah habis. Jadi jam sekarang pukul 1.11 minit. Jadi kalau ikut dalam route yang diorang bagi tu, kita pergi kedai makan. Pasal kalau ikut jarak dia, Lenggong kot kita makan ni, lagi 39 minit, 42 km untuk kita sampai kedai makan yang diorang bagi location. Harap-harapnya aku sampai tak adalah buat diorang tunggu lama. Dah habis makan ke, lepas tu lama sangat tunggu. Pasal aku pun lapar juga ni. Lapar amat. Diorang dah makan 2 kali, aku belum makan lagi. Aku ada breakfast pukul 6 pagi. Itu saja. Subuh, lepas tu breakfast, lepas tu aku terus gerak. Itu saja. Diorang pukul 8, lepas tu pukul 10 makan lagi. Ni makan lagi. Dahsyat diorang. Alhamdulillah dah sampai Kuala Kangsar. Panas bib. Panas. Trip dah berapa? Trip dah 271 km daripada aku set tadi di bengkel Kajang. Kita dah 271. Aku gerak tadi rasanya pukul 10.30, 10.45 macam tu lah. Pukul 1 suku di Kuala Kangsar. Laju ke? Tak laju kan? Tak laju. Layan-layan solo je. Jom sambung. Akhirnya boleh layan jalan-jalan persekutuan, bukan highway. Boleh tengok pekan, kampung, hutan, semak, samun kiri kanan. Baru habis. Tapi jalan ke Lenggong tu memang cantik view dia. Tapi aku selalu lalu jalan balik. Jalan pergi ni aku tak pasti je. Cantik juga kot. Cantik view dia. Kan aku dah cakap view dia cantik. Cantik. Jalan ni cantik babe. Sampai ke Lenggong memang cun gila view. Jalan pergi sini aku tak sampai ujung ya.
Jalan balik confirm cantik dah pernah lalu. Jalan sini tak pernah try lagi. Jadi kita try tengok. Okay, jalan macam ni lah best. Jalan Lenggong ni, Kuala Kangsar Lenggong ni memang cantik. Serius babe. Oh cantik. Barulah best. Highway boring lah. Oh, dapat menikmati jalan yang kosong, lengang, view cantik, Bukit Bukau, santai-santai je. Solo, tak ada benda yang nak dikejar, cuma perut keroncong lah. Itu masalah. Tapi layan view tu tak layan view. Jadi kita ambil peluang lah. Kita healing-healing sorang-sorang. Kalau tidak sibuk nak ambil video lah, nak tengok konvoy lah. Jadi ni sekali-sekala, tak pernah. First time aku ride solo jauh. Jadi kita tak jauh lagi 17 km 16 minit. Aku rasa diorang dah sampai tu. Dari nampak macam ada mesej masuk, maknanya diorang dah turun motor lah tu. Tadi rasanya 5 minit lepas. Ok, kita dah sampai jambatan Tasik Raban ni. Dia cross Tasik Raban. Cantik kita berdiri. Ya. Cantik man. Cantik. Cantik. Tasik Raban kalau KR ada datang dah dua kali. Ini view lawa beb. Lihatlah dunia. Oh, insem. Alright, kita dah sampai dah. Lagi 7 minit je nak sampai. Tapi aku jumpa ni dah banyak kali. Aku rasa macam nak ambil gambar kat sini. Jadi kita ambil gambar sekejap. Jadi inilah view dah. Cantik babe. Cantik. Cantik view dia. Okay, dah ambil gambar. Jom kita gerak. Lagi 7 minit. Kita manfaatkan betul-betul. Alang-alang solo ni, berhenti je mana nak berhenti. Let's go. Nampak view dah? Cantik view dia. Ok, kita dah sampai dah simpang ke Lenggong. Mari, aku tak pernah masuk dalam ni Lenggong ni. Dia punya kedai makan dalam. Aku tak pernah masuk sini. Tak pernah aku ronda dalam ni. Oh ni restoran dia begini. Warung ikan bakar Sepoh. Tu ada signboard dia. Jadi kita ronda-ronda tengok apa ada dalam ni Lenggong ni. Tak pernah masuk. Besar ke pekan ni? Rasa tak besar. Klinik kesihatan dia besar. Langgang. Macam tak ada apa sangat dia. Dewan, ada klinik. Itu diorang sudah sampai. Peace. Allahu Akbar. Diorang semua dah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita sudah bertemu dengan geng-geng ride kita hari ini. Jam 1.50. Alhamdulillah. Maka tamatlah ride solo kita pada hari ini. Habis dah.
kita macam biasa balik. Okay, aku nak buka-buka glove sekejap. Lepas tu kita soru-soru. Ciao. Bersama sahabat, bersama Ketagi Ride. Okay, akhirnya kita sampai bersama tim KR. Assalamualaikum, salam sejahtera. Badan muka aku kena tinggal ramai-ramai. First time saya ride solo tau. First time saya ride solo. Jauh, paling jauh solo dalam sejarah. Dia nak tutup cerita dia. Dengar kena scam kan? Kena scam juga. Dia bukan cakap scam tak cerita. Dia dua cerita tau. Kau nak pasal rekod kat semua? Baru sampai sini banyak cerita dah. Ada cerita. Banyak cerita. Cerita ulang lagi. Belot. Ada belot ke? Bergaduh kan? Dah bergaduh berdua tu. Tak nak si bilik lah. Kau tak nak sebilik lah? Tak nak. Aduh, apa cerita? Ini kenduri apa ni yang sirap ni? Ada kenduri lah. Sirap special. Ni, makan hidang. Ni kenduri ada kawan kita jatuh bodoh. Alah, tak dapat rekod. Dia bergaduh ni pasal sebab jatuh. Betul. Okey, nanti kita dengar cerita dia. Motor ke? Ni cawan apa? Kosong? Tahu lah siapa. Haus. Air kenduri. Tapi bang, saya lagi suka kalau pakai ayat aku bangang tadi. Asal kau lari? Bila esok? Hausnya panasnya. Alam tu belakang. Jadi kita tengok lauk dia. Ni ikan apa? Mami, ikan apa? Tilapia. Ni? Patin ni. Ni tempoyak kelapa. Ni nasi. Sikit berkasam tu tengah sikitnya. Okey. Berkasam. Diorang dah bedal lah. Kita lambat sikit bedal. Ulam Okey. kau boleh petik sini. Jom. Ulam boleh petik. Langsung mak. Dah. Diorang tunggu aku makan dulu. Okey. Makan. Siapa dah? Ini dari sudut hari kuning. Semua sudah berkumpul. Power Rangers sudah berkumpul. Okey, kita dah settle dah makan. Ini nama kedai dia, Warung Nasi Talam Ikan Bakar Sepoh Patin Tempoyak. Jadi okey. Lauk dia semua okey. Patin dia best. Tempoyak, masuk tempoyak dia sedap. Jadi sekarang kita nak gerak, kita sambung ride kita. Kita mula ride group dah. Kembali kepada reality. Jadi kita 8 orang ada di sini dah. Let's go. Okey, mari kita gerak. Perut sudah kenyang. Member semua sudah ada. Jom kita turun balik. Serius babe, patin tempoyak dah sedap. Lepas tu dia ada ikan tilapia tadi, tak tahu masak apa, macam kerisik-kerisik sikit. Aku tak tahu apa nama masak dia. Jadi kita boleh continue jalan. Kita turun balik. Kita di Lenggong ni ada beberapa tempat kita nak singgah. Ada Abang Mi nak bawa, kita follow aja. Tapi memang tempat-tempat yang Abang Mi nak singgah ni memang aku ada plan untuk singgah pun. Jadi okey lah. Memang terbaik lah kalau kita singgah sekalian. Next time boleh bawa geng KR ramai-ramai. Jadi sudah tak boleh laju. Kita relax saja group. Bila group kita relax je, okey? Kita enjoy. Jalan slow-slow je. 40 je bawa. Jadi kita ada 8 orang 8 orang. Ada 2 motor kangkang, 1 skuter, yang lainnya unta. Jadi first aku rasa kita pergi ke Akil Gallery, apatah nama dia, Akil Gallery. Aku pun tak tahu apa benda ada tempat tu. Aku dah pernah check tapi aku lupa. Aku dah tengok-tengok dah. Tak tahu apa ada kat situ. Jarak pun tak jauh. Daripada kedai makan tu 13 minit je. 11 km. Tadi ada hujan sekejap renyai-renyai. Ni pun ada juga ni helmet aku kena ni. Ada hujan renyai. Okey juga kalau hujan je ni. Tak ada, panas. Lain macam masjid dia.
Oh, jalan-jalan kampung ni memang best lah ride motor. Abah Dira merasmikan ride KR motor barunya. V-Strom 800 RE. Dia upgrade daripada 650 V-Strom jadi 800. Gigil nak ride motor baru tu. Kota Tampan at Lenggong. Oh, siapa yang tampan boleh ambil gambar sini. Bergambar di Kota Tampan Lenggong. Marilah kita bergambar sebentar. Jom. Masjid ni belum buka lagi. Jadi inilah jejaka-jejaka Kota Tampan Lenggong. Okey, ambil gambar jap. Lepas tu kita jalan. Dah kenapa pula tu? La ilaha. Oi, bawa tripod tu. Alah, tak apa. Baguslah berjanggut ni. Tu yang sayang tu. Bintang ah. Bintang. Ha. Okey, ambil gambar jap. Lepas tu kita gerak, okey. Okey. Saya telah ambil gambar. Kita sambung kita punya perjalanan. Oh, lawa be, lawa. Lawa. Oh, kau tengok view depan tu. Oh, cantik babe. Kau tengok view depan tu. Cantik. Lengang betul jalan ni. Kita aja depan belakang. Ha. Lengang. Masuk sawit pula. Abang Hemi kalau Marshall mesti ada sawit. Kita explore. Jalan-jalan pelik-pelik semua kita badal je. Kasih radah. Oh, ada sungai ke ni atas ni? Panas-panas ada jumpa sungai pun best juga ni. Baju memang dah bawa. Jauh lagi ke? Macam jauh ke dalam ni. Dah sampai? Ke belum? Dah sampai. Oh, ini dia Akis Gallery. Dia kata belakang. Jom kita pergi belakang. Ni Akis Gallery. Kita pergi belakang. Wih, ada apa ni? Ano? Alhamdulillah. Dia suruh pakai sini. Jadi masuk-masuk pun dah ada dah. Pintu gerbang apa entah. Kita buka-buka glove dulu, buka helmet dulu. Lepas tu baru kita tengok apa dah. Bersama sahabat, bersama Ketagi Ride. Okey, kita dah sampai Akis Gallery. Oh, ada kolam. Kolam
ikan. Nampak banyak ikan ni. Apa nak berenang ke? Orang Melayu ni. Weh, mai weh. Assalamualaikum. So orang Melayu ni dia cukup kuat dah. Tapi apabila tak ada ketua atau ketua dia lemah, dia senang absorb dengan pengaruh luar. Nasi luar. Nasi luar. Bila kita nak develop balik Melayu tu, orang Melayu ni dia kalau Cina dia bergantung pada negara ni apa ni cicit Tok Bahman. Oh. Dari Pahang. Mana ni? Ni. Oh iya ke? Allah salih Muhammad. Apa ni? Oh, dapat jumpa nah. Hoi, bukan senang nak dapat jumpa ni. Oh. Beli pada mana? Cicit ke apa? Cicit. Cicit. Cicit lah. Allah salih Muhammad. Ha? 974. Oh, tak rugi lah kita jumpa dah kali ni. Rezeki. Rezeki lah. So nak bentuk balik Melayu tu dia memang susah. So memang macam tu lah orang Melayu dulu, macam mana dia bentuk kita sehingga kita tu ada jati diri sampai kita membelah dunia lah. Kan? So apa Pirate of Caribbean ke apa semua tu semua ada dalam catatan Mak Saleh tu. So tu cerita kita, bukan cerita dia. Pirate of Caribbean tu cerita kita. And then dia yang olah. Dia olah kota tu. And then bila saya buat kota ni, saya dah Mak Saleh dia mai. Mai dia ambil gambar lepas tu spin. Dia tak ambil spin tu. Apa tu dia buat tu? Tapi saya tanya dia. You mai sini untuk apa? Dia gelak dengan kita lah. Dia pergi kat Beruas. Dia pergi tengok tapak sana. And then dia kata dia nak tengok struktur dia macam mana. So dia mai kat sini. Kita macam mana hantar ke sini? Rupanya mereka ada macam persatuan manuskrip Melayu ni lah. Mereka ada community Malay manuskrip tu. So selalu duduk mai, kalau dia tak ada hak muda lah, dia mai mesti 60 ke atas. Dia punya orang tua-tua. So dia buka lah, dia tunjuk kat kita, kat saya tu tentang kota ni rupanya world. Kota ni maksud dia kepada hampa nak tengok tapak sana, lepas tu nak tengok replika, dia main kat sini. Lebih kurang gitulah. Tu dia pada main. Ni replika. Untuk semua kan? Replika apa? Replika Kota Gangga. Kota Gangga. Kota Gangga. So dia didirikan pada tahun 850 Masihi oleh Raja Ganju Serjuna daripada Kedah Tua. Yang asalnya di mana? Dia asal di Beruas lah. Beruas lah. Yang mendiri itu keturunan Raja Kedah. Sama ada anak ni mai buka Perak ni ke ataupun depa dah kalah perang apa-apa mai buka negeri kedua kat sini wallahu alam. Tapi dia tu nama dia Ganju Serjuna daripada Kedah Tua. Pada tahun 850 Masihi. Dirobohkan oleh Raja Suram dari negeri Chola pada tahun 1100. Oh. Betul tu. Kita duk cerita pasal Melaka apa semua dak di sejarah kita ni awal pada tu lagi. Dan negeri kita ni bukan baru, orang nak dari dulu lagi orang nak kat kita ni. Kalau 850 masih lagi lama daripada yang dikata Kota Gelangi yang hilang tu. Lama pada tu lagi kan. Dan dalam catatan Arab dia panggil Kota Zabang. Kota Zabang. Dalam catatan Cina dia panggil Kota Jauku. Oh, yang buka kampung ni anak buka ni. Perak. 1523. Macam mana hantar 1523? Bergantung pada lantai masjid. Bila Geopark masuk buat kajian kat atas lantai masjid tu tanah tanah. Dia 500 tahun tanah pindah. Berarti 500 tahun, kampung ni 500 tahun lah. Kan? Mungkin lebih pada tu sebab orang mesti ada orang dulu baru buat masjid. Betul logik. Logik kan? Dia cakap 500 tahun. So 1523 lah. Siapa nak nafi benda tu? Ni nama tempat Akis Gallery Ni Akis Gallery. Siapa yang Akis tu siapa? Cik. Aki aku lah. Akis tu aku. Tu nak tahu nama orang ke? Saya ada cucu 6 orang. Jadi cucu panggil Tok Aki. Tok Aki. Bila buat benda ni, awak ni tinggal kampung ni 47 tahun dah tinggal kampung ni. Merantau rata. Lepas tu di rumah kat KL tu penuh dengan barang-barang buruk ni. Bini mana suka. Rumah nama rumah hang tapi
hampir kita pun ubah tempat garam dia. Aku tak boleh tiap garam. Bukan garam dia ubah. Dia apa? Dia bawa beg seminggu. Lepas tu rumah mula sebab dia marah. Dia mula bising. Macam mana nak buat? Kebetulan pakcik ni rumah dia kat sini. Dia mati tak ada anak. Pakcik saya lah. Lepas tu saya angkatlah rumah ni letak kat situ. Dan saya sumbatlah barang-barang masuk. Kononnya macam tiny house ini tuan, bukan apa-apa. Tiny house kita balik ujung-ujung bulan lah. Pindah rumah tu macam mana? Angkat seketui? Angkat seketui. Dia ada video dia apa semua. Jadi bila masuk barang, lepas tu saya duduk KL lah. Suruh Pak Su jaga. Pak Su asyik duduk kuat. Hang balik lah, orang duduk main rumah. Aku tak main pasal apa. Lepas tu telefon dia. Hang balik lah, orang ramai aku tak kerti nak cerita. Hang nak cerita apa kita? Betul tak? Bila balik macam ni. So sejak lepas dalam PKP tu pun orang duk curi main dah. Lepas PKP tu dia siap sepenuhnya tu, boleh kata tak ada ruang nak tidur petang. Ada je orang. Tak ada nak tidur petang bang. So duduk macam ni hari. Tadi satu Cina ni, satu kumpulan Cina. Oh, Cina pun main. Cina. Di sini 40% Cina. Yang datang lawat. Melayu 50%. Ni serius juga kan. Cina Malaysia ke Cina Singapura? Cina luar apa dah. Cina Singapura paling banyak dengan Cina Penang. Cina Taiwan. Tiga negeri ni banyak. Jadi sekarang dia jadi tempat apa? Jadi tempat apa dah mai? Tempat orang datang ah. Menimbul maklumat. Hari-hari ada orang datang ah. Hari-hari. So dia jadi live gallery tempat kita duduk kat sini dan juga yang ni yang kata ni tu. Yang ni dapat daripada Sungai Musi, Palembang. So di situ ada berlaku 3 peperangan. Salah satunya melibatkan Laksamana Bentan. So yang ni tak tahu hak Laksamana Bentan tak, siapa tak tahu. Tapi bulan sudah ada orang datang, kumpulan perempuan, ada seorang kerasukan. Boleh pegang ni. Yang ni batu pak. Boleh duit. Kalau lapar jangan tiba. Ada buat cendol, mesti cendol. So yang ni barbershop Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua barbershop. Barbershop. Oh. Siapa mengundi rambut? Getah kerap. Atuk saya tukang gunting rambut. So Ni kursi dia ni. so memori tu dia ada kat sini. We keep your memories and then you boleh ambil apa? Memori tu kat sini rumah. Yang kulit kebau, kulit murung. Betul. Yang ni betul. Yang sebelah ni itu orang tak. Yang tu. Yang ni untuk waktu. Dia ada anak dalam, anak dalam. Asap parakat. Yes, betul. Ni batu meteor ni. Tak, yang ni batu meteor. Yang ni Toba. So, 74,000 tahun dulu ni Toba tu meletup. Bahkan Toba, so debu Toba sampai ke sini. Sampai ke selatan India. Dunia ni bergelap selama 6 bulan. Di sini terputus oksigen selama 6 hari. Ini debu Toba yang dia orang buat lantai Masjid Raja tu lah. Tu yang Ini debu tapi dia mengerah dan mengerah. Boleh pegang? Pegang. So yang ni dia ni bukan meteor. Yang ni tanah yang keras balik selepas dia cair tu dia keras. Dia dipanggil batu Soviet. SUEVIT, Soviet. Itu tempat dia asal pisau dulu lah. Betul lah bang. Jadi apa yang aku tahu tadi, Tok Aki tu adalah seorang kolektor. Memang dah 47 tahun duduk kat sini lah. Apa yang dia bagi tahu, jadi dia suka kumpul-kumpul batu-batu. Pasal sini ada geopark tau. Ada sejarah lama, ada debu volcano semua, macam-macam lah. Lenggong ni kira tempat yang orang dah duduk lama dulu. Jadi Tok Aki banyak collect benda-benda daripada sini lah. Jadi dia ajak naik rumah atas tu, kita naik sekejap. Nak tanah. Ni lama. Assalamualaikum. Montor gajah. Panggil gajah ke apa? Panggil gajah.
Aku dia mesti Islam. Yang kedua dia mesti kena tahu ilmu kebuahan. Kemudian dia kena tahu ilmu huruf. Yang keenam dia kena tahu ilmu tahu. Melayu tu dia master skill. Dia boleh buat apa saja. Cuma elok dengan tak elok. Boleh duduk kan? Boleh duduk. Ah, tuan. Sambil mengadap ni. Mengadap. Masuk suku lah. Tu dah. Ni undang mana? Undang. Dari luar. Apa tu? ICP Ramli. ICP Ramli. Mahathir ni Mahathir. Tengok. Apa? Boleh tengok. Tahu yang tu. Betul mengadap ni. Mandi ayat. Apa pun nak dah hang. Dia Moskwa tu tahu. Oh, tu sabu Berlin. Ni handphone pertama kan? Macam ni handphone pertama kan? Besar ni. Oh, ni atur. Dulu handphone besar-besar ni. Kan beg-beg ni keluar ni. Dia orang buat ini tengah jatuh dalam tak dalam. Ada kuda dah, kuda lenggong dah. Jangan. Saya ada Melaka. Tahu sejarah Melaka je lah. Sampai sini ambil hang. Okey, jumpa lagi. Dua kali selesai dia bawa pusing. Kita Melaka celup. Okey, jadi kita dah settle lah di Akis Gallery. Tok Ki punya gallery. Jadi kita ada dua tempat lagi kat sini. Dekat-dekat je. Jadi jom kita sambung. Panas ni ngantuk. Okey, kita ambil gambar jap dengan Tok Ki, Tok Aki. Jadi kita setting kamera kejap. Okey, ni ada timer kot. Test. Oh, ni terus ambil kejap timer dia mana? Timer 10 saat. Oh, ini buat mata layu. Okey. Okey gang, jadi serta kita singgah di Tok Akis Gallery. Nama dia dekat Google Map ialah Akis Gallery. Jadi dia punya collection lah, macam-macam cerita dia. Kalau nak ikut cerita dia sampai ketua tak habis. Oh ni dia kata Masjid Raja tu. Oh ni Masjid Raja. Yang Tok Aki kata tapak budaya dan warisan Masjid Raja Kampung Cepor. Oh masjid lama. Dia kata lama dulu masjid tu dibina. Ni masjid baru dia sebelah je. Jadi jom kita pergi next punya lokasi di Lenggong ni. Sini Tok Aki Kampung Cepor. Jom. Tak jauh pun. Okey gang, kita dah sampai dah di Galeri Arkeologi Lembah Lenggong. Ni pun salah satu tempat juga yang memang aku nak singgah. Jadi kita first time mau singgah. Ada mesin. Tiga. Nak. Empat. Kau tengok, disebabkan sini tak ada cendol, kita kena ABC. Jadi kita di Galeri Arkeologi Lenggong ni, benda pertama yang wajib kita buat ialah kita lipat. Jangan masuk dulu. Abang Yon nasib baik dia tak baring kat belakang. Kalau dia baring kat belakang tu memang lepas maghrib baru dia bangun. ABC ada? Cendol tak ada? Panas weh. Panas. Cik wai. Panas. Menyejukkan member yang tengah sentap. Kental brother. Kental. Sejukkan hati.
Berasa. Sini takut. Nampak je bahang kat belakang kan. Abang Janggut tanya aku tadi. Dia tanya, "Cik buat stiker kat mana?" Aku jawab kedai stiker lah. Sentap. Nak left group. Aduh. Terpaksa abang dia YB Adira korbankan. Bagi dia yang Terpaksa. pertama kan. Betul lah. Kalau logiknya YB Adira yang order. Marah-marah pun sayang. Ini nak tolak siapa? YB dulu. Kan itu. Terima kasih YB. Dia bikin utama kat rakyat. YB kena utamakan rakyat. Apa benda ni nombor tumpah ni? Susah dia nak makan. Budak makan. Selalu ada pilihan suakan. Selalu ada pilihan suakan. Ada pilihan yang bawa. Bila rom semua bujang ni nampak. Suap pun tak pandai. Yang buat 2 mangkuk pun kena. Tengok ke pilihan lah ni. Oh, tengok ke pilihan lah share. Jangan sampai. Okey. Kita ada masa 15 minit je untuk ronda-ronda. Jadi kita masuk lah. Dia tutup pukul 5 Masuk percuma. Museum Arkeologi. Ingatkan betul, rupanya TV. Oh, kon. Nampak tu. Lima 15 minit saja. Jadi kita pusing kejap lah. Tengok apa ada. Tengok, dia kata ada bukan manusia lah, ada makhluk 1.83 juta tahun dahulu kat Lenggong. Manusia Perak Man 10,000 tahun dahulu. 10,000 tahun ada Perak Man. Ni Homo sapiens Perak 10,000 tahun dahulu. So nanti insyaAllah kita akan buat jelajah Borneo. Kita akan memula di sini. Apa ni? Homo helmi. Ini kucing. Dengan soal Afrika. Mereka kawan dengan benar semua. Bukit Tengkorak. Banyaknya gua dalam Malaysia ni. Banyak. Dunia ni saya tahu. Kau tengok tahun dia 550,000 tahun Dulu. Tu dia orang kata bukit-bukit yang kat Lenggong ni itu semua kesan meteorit. Ni kenapa Janggut main pasir? Ui, ada hologram. Oh, ada hologram ah. Oh, ni betul punya. Ni betul. Ni betul punya. Perak Man kan? Ada nampak. Perak Man. Dia tengah sentuh. Jadi dia. Siut lah, terkejut lah kucing. Nampak. Dah kena lah. Terkejut tengok bang. Uga. Dia buat apa tu? Semenit tu. Astagfirullahaladzim. You buat celah-celah dah. Kan lah. Kau pun terkejut. Aku nak kena boleh ni bahaya ni kalau KU ni. Tengok celah dia tak? Okey, tak ada. Oh, ni lapisan. Oh, Ni ni. yang motor bang. Contoh lah. Tapak-tapak dia korek. Contoh. Okey, kita dah settle dah di galeri Arkeologi Lenggong.
Jadi dia hanya tunjuk apa yang diorang jumpa zaman-zaman manusia, bukan manusia lah, sebelum prasejarah lah. Berjuta-juta tahun dulu lah. Jadi kita tak dapat nak pusing semua habis sebab dah pukul 5 tutup. Dia ada tingkat 1. Jadi tak apa lah, banyak tengok batu-batu je lah. Aku pun kurang berminat tengok batu. Luar pun ada batu kak. Aku tengok sama je. Kepala batu. Jadi jom kita gerak. Kita sambung kita punya ride. Let's go. Pedal longgar. Boleh? Tersuruh kau ni. Boleh kejap. Sementara waktu. Yang ni saja. Aku simpan lah. Dia tu sementara sampai ni. Dah ketat sikit lah. Mana payah ayah. Tadi longgar. Okey lah tu. Tak poket lu lah. Tak apa. Kalau orang kocek, senang kabur situ kan bercampur dengan yang lain. Posu jangan degil boleh posu. Kau aduh. Bagi aku buat dulu. Cuba jangan degil. Ketegak. Orang kena kata ketegak. Okey, masalah dah settle. Jom kita jalan. Terima kasih. Alright. Weh, lembu terkejut aku. Balik lembu, balik. Okey gang, jadi settle kita singgah 2 tempat di Lenggong. 3 tempat lah. Satu kedai makan tadi. Lepas tu Akis Gallery, Tok Aki punya galeri tadi, dan galeri arkeologi Lenggong. Sepatutnya ada lagi satu tempat tapi masa tak mengizinkan. Jadi kita pergi tempat yang lagi satu tu lain kali lah. Lain kali boleh kita datang lagi, boleh ride lagi. Jadi sekarang RC kita kata kita akan terus ke Gerik. Jam dah pukul 5 suku. Jadi kita ke homestay kita lah. Homestay kot, tak tahu lah, tapi kat Gerik lah. Jadi kita punya jarak perjalanan kita 63 km 55 minit. Jadi itu saja tempat yang kita sempat singgah di Lenggong. InsyaAllah kita jumpa lagi Lenggong. Kita ke Gerik sekarang. Jadi jom, ayo let's go. Bersama sahabat, bersama Ketagi Ride. Jalan terentang luas, panorama alam melambai, keindahan di hidang mekar, angin bayu mula membelai, jentera mula berderu menuju destinasi satu. Tak laju, hanya santai bersama sahabat handai. Gelak tawa bersama, membawa sejuta cerita. Semua jom kita luncur. Let's go, Ketagi Ride. Ayo, let's go. Semua jom kita luncur. Let's go, Ketagi Ride. Ayo, let's go. Luas dunia ciptaannya, bumi sendiri maupun di seberang,
bersatu. Bukan semuanya sempurna, pahit manis kami terima. Kita berjuang lelah bersama, utuh bersama kita pastikan tiba. Kelak tawa bersama, membawa sejuta cerita. Ayo, ayo, semua jom kita luncur. Let's go, ke Tagih Ride. Ayo, let's go. Ayo, ayo, semua jom kita luncur. Let's go, ke Tagih Ride. Ayo, let's go. Kirimkanlah nikmat, utuskanlah berkat, pohon lindungi kami, moga selamat. Hantarkanlah rahmat, tak kira tempat, usai nanti sematkan walau secebis manfaat. Gelak tawa bersama, membawa sejuta cerita. Ayo, ayo, semua jom kita luncur. Let's go, ke Tagih Ride. Ayo, let's go. Ayo, ayo, semua jom kita luncur. Let's go, ke Tagih Ride. Ayo, let's go. Ke Tagih Ride. Ayo, let's go. Ke Tagih Ride. Ayo, let's go. Kebun mana pula Abang Amy bawa ni? Kebun mana? Kebun siapa ni? Uyuh, bahayanya. Oh, off-road. Tada. Dah lah, aku baru tukar tayar road. Tak boleh lah. Lepas ni kena tukar tayar, mesti kena ada 30% off-road ke apa. Tukar tayar road pula aku kali ni. Baru tukar tayar. Jangan jauh, babe. Ikut shortcut ni. La ilaha illallah, tak pasal-pasal. Kelakar lah. Google Map ke Waze ke? Adik, hi sikit, hi. Ni kamera, hi. Hi. Okey, kita dah sampai, kita pakai parking. Nanti kita sambung, okey. Jam pukul 6.40 kita sampai di Greek. Kita punya trip dah jalan 398. Nampak tu kilo lah tu.
398 untuk hari ni kita dah sampai. Tapi jadi mungkin malam kita keluar, kita cari makan malam. Okay? Jadi kita turun-turun barang luar. Ciao, peace. Bersama sahabat, bersama Ketagi Ride. Okay geng, jadi hari sudah malam. Kita nak keluar cari makanan dulu di Greek ni. Tapi itulah ada satu masalah lah. Nanti aku cerita. Jadi semua berkumpul depan homestay untuk keluar cari makan. Makan malam, aku pun dah lapar juga ni. Jadi jom kita gerak. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Kau tahu Ilmi yang kata nak tunjuk tempat makan dia pilih. Jom kita. Ada masalah ni babe. Ada masalah. Tapi nanti aku cerita di kedai makan, aku cerita, okay? Benda yang tak dijangka terjadi dan kita tak ada kuasa untuk mengubahnya. So kita go with the flow. Okay, kita dah sampai dah di lokasi kedai makan kita, Greek Cabin Cafe. Jadi jom kita makan. Sampai. Kita sudah sampai. I love Greek. Lenggong Geopark. Okay, YB. Kedai Adira Bedal dulu. Bedal dulu. Tak tahu apa menu dia ni. Cabin Cafe, apa menu dia? Kenapa pun ada? Shawarma lah tu. Shawarma? Diet? Shawarma. Okey, jom kita makan dulu. Takut cicit tapak kan? Seorang. Cukup usi. Cukup apa? Makan tom yam lah. Ambil orang sebelah janggut tu. Dua lah. Ni ambil duduk ujung mana? Tak, bukan janggut. Orang sebelah janggut. Oh. Jom kita tengok apa ada makan. Nanti kita sambung, okey. Apa benda nak cerita. Makanan dah sampai. Padu tom yam dia. Padu. Tom yam dia padu. Kau tengok tom yam dia besar mana? Tunjuk tangan. Tengok saiz dia. Mangkuk dia. Oh, celup sikit. Background sungai. Nampak lah gelap. Adalah refresh sikit. Salah dia orang dah dapat, aku tak dapat lagi ni. Ni apa? Nasi goreng kampung. Nasi kunyit. Barat, betul. Dia belah timur dia kan. Saya dah cuak tadi. Takkan kita ni Cina yang tadi kan? Dia betul lah Mami ni. Takkan dia gitu. Hutan Pekong tu. Pasal ke guys? Dia pening. Nanti kita pekong mana pula ni? Itu dah tu. Takkan kita duduk situ. Tengok opera lah kita. Tak sudah. Tak apa, yang lalu. Cina minum kopi dia kali tengok dulu. Tak apa, yang penting Amoy lambai aku. Amoy lambai je? Lambai. Itu yang penting. Paling penting. Salah ni lambai aku juga. Dia asli buat kan, dia kenalah ada apa ni, scene yang adventure. Dia mesti ada, wajib ada, barulah best. Saya turun dapat bukit, dapat pokok sawit tinggi. Wah kena babe. Dalam kepala saya satu je. Bertarik. Mesti yang bertarik. Bertarik pun dalam kepala satu je. Mesti apa ini? Kalau scene ni tak habis-habis masuk off-road tanpa sawit. Katakan yang mula-mula keluar biasa jadi bola dah. Mola dah. Tak tadi kan. Dengar bunyi cuceng tu. Ikutkan tiap rom dia lalu tempat pakai benda. Memang lalu. Jadi kita dah settle makan dah. Makan malam dah settle, semua sudah kenyang. Lapar babe. Itu aku punya makanan lambat lah tu. Sekarang ni kita nak pergi ke masjid. Sebab apa pergi masjid? Sebab yang kelakarnya homestay yang kita duduk hari ni tak ada air. Satu taman tak ada air. Jadi tuan rumah pun dah tak tahu nak buat apa lah.
Opsi yang ada kita mandi kat masjid je lah. Itu sajalah opsi yang ada. Jadi inilah masjid kita untuk kita mandi. Aduh, macam-macam hal. Jadi kita mandi di sinilah jawabnya. Air ngangam tak ada pula. Habis nak buat macam mana? Dah kejadiannya begitu. Begitulah dia. Janji boleh mandi sudah. Pengalaman pertama. Pengalaman dengan kawan-kawan. Right, mandi malam di masjid. Siapa sangka? Jom kita mandi. Aduh. Dekat mana ni bang? Buat apa? Pukul 10 malam pergi masjid ni buat apa bang? Kali pertama sepanjang hidup saya ni lah. Inilah kali pertama sewa homestay tak ada ayak. Aduh. Fresh betul lah rasanya. Aduh. Boleh mandi dengan abang janggut bang. Ada. Boleh mandi beramai-ramai macam asrama. Konon-kononnya nak mandi kolam. Homestay ada kolam. Masalahnya kolam ni tak ada air. Nak mandi macam mana? Dapat isi banyak ni je. Ni je. Janggut masuk naik sikit. Janggut naik sikit lah. Kalau janggut masuk naik sikit. Mandi masjid ke. Ni pengalaman dengan kawan-kawan lah ni. Tak boleh lupa punya ni. Baru nak mandi. Belok awal. Jadi itulah dia ceritanya malam ni. Ingat nak rehat-rehat, terpaksa keluar makan dulu. Lepas tu datang masjid ni, on the way balik mandi kat masjid. Aku pun tak tahu apa nama masjid dia. Warna pink-pink ni. Jadi kita settle mandi dulu lah. Okay, dah mandi dah. Dah mandi. Jadi inilah, dia ada shower tu. Ada 3 shower. 3 shower. Dan lain ni tempat wuduk je lah. Ni ada seorang tengah mandi. Alright, so settle mandi. Boleh balik bilik. Pengalaman. Mandi tak janggut? Mandi tak? Ya. Pak Uda tak mandi? Mandi tu je. 1 botol cukup Janggut nampak awet. Terus tikat ambut tu kalau nampak awet. Dah. Aku nak simpan barang. Jom. Kita dah settle mandi. Let's go. Dah wangi bang? Wangi dah bang? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Segar badan. Boleh ride balik semula. Boleh ride Aku berkebin. Abayun dah limit. Limit dah. Oi, duduk. Rumah tak ada air bang. Yelah, betul lah nak masak Maggi buat air kan. Rumah tak ada air. Jadi kita nak masak Maggi ke apa, payah. Dia buat macam apa ke motor dia. Susu campak je tu. Anat tu. Anat. Oh ni, bukti mandi. Sabun. Dettol. Bukti. Nampak basah-basah? Nampak basah. Kalau tak basah, siap. Okay, jadi jom kita balik kita punya homestay. Homestay tak ada air. Let's go. On the bike. Hore. Sudah mandi. Alhamdulillah. Muat dapat biji. Settle. Dah. Siap. Nampak bawa dia muka dia. Tidur. Okay, jadi kita dah settle dah. Dah sampai homestay kita. Ada air. Okay, dah parking. Air dah ada dah. Dah ada air lah. Alhamdulillah dah ada air. Mengasa kita mandi masjid. Sini. Ada. Sakit dah. Okay, sehat alhamdulillah. Sihat boleh Doa sahabat-sahabat. Oh, sampai Lenggong tu okey tu. Dia dah lama tak training. Training kangkang. Kan dah bukan Pak Uda dah, Haji Pak Uda. Okey geng, jadi kita dah settle lah aktiviti hari ni. Lain macam dia punya ride hari ni lah. Dengan first battery Kong. Lepas tu ride solo sampai Lenggong 350 km. First time. Lepas tu sampai homestay tak ada air pula tu. Aduh. Ni ada air pula, nasib bayah. Jangan pagi so tak ada air sudah. Jadi setelah kita punya ride untuk hari pertama kita.
Ride One Malaya Part 1. Esok kita akan sambung lagi insyaAllah. Katanya nak ke Kota Baru, Kelantan. Jadi aku nak cas semua kamera, mikrofon semua aku nak cas siap-siap. Kita jumpa esok, okay? Bersambung. Peace. Ciao. Di setiap ride bahagia melanda, di setiap destinasi nikmatnya terasa. Terima kasih sahabat, karena